Hai, hari ini kita akan belajar menggunakan AI DeepSeek bagi matematik tingkatan 4 bab 2 iaitu matrix. Tak kenal maka tak cinta. Hai, saya Misara. Jom kita belajar matrix menggunakan DeepSeek. Apa itu DeepSeek? DeepSeek ialah satu alat kecerdasan buatan AI yang dapat membantu pelajar dan guru untuk menyelesaikan masalah matematik, memberi penerangan langkah demi langkah dan juga menjana soalan atau jawapan secara automatik. Matrix ialah susunan nombor, simbol atau ungkapan yang disusun dalam baris dan lajur membentuk segi empat. Dalam matematik tingkatan 4, topik matrix memperkenalkan pelajar kepada konsep asas matrix dan operasi yang berkaitan. Baris iaitu rows ialah susunan mendata iaitu dari kiri ke kanan dan lajur iaitu column ialah susunan menegak iaitu dari atas ke bawah. Terdapat 4 jenis matrix iaitu matrix baris, matrix lajur, matrix segi empat sama dan juga matrix identity. Untuk operasi matrix perlu kita akan gunakan analogi harian. A. Tambah atau tolak matrix. Syarat dia, ukuran matrix haruslah sama. Macam tambah dua nilai belanja yang sama panjang. Kemudian, darab dengan skala. Contohnya, macam harga barang naik 2 kali ganda. Dan seterusnya ialah darab antara matrix. Syarat dia ialah bilangan laju pertama hendaklah sama dengan bilangan baris kedua. Teknik dia ialah baris darab laju secara berperingkat. Kita kena bayangkan macam kira total harga menu iaitu baris darab dengan bilangan order iaitu laju. Penentu matrix ataupun determinan hanyalah digunakan untuk matrix segi empat sama yang mempunyai formula matrix 2x2. Formula determinan ialah A ditolak BC. Jika determinan ialah kosong, maka matrix itu ialah matrix tunggal ataupun singular dan tidak mempunyai matrix songsang. Matrix songsang ataupun inverse hanya wujud jika determinan tidak sama dengan kosong dan ianya memerlukan formula matrix 2x2. Pertama, minta contoh visual daripada DeepSeek. Kedua, minta DeepSeek untuk menjana soalan keypad untuk latihan tambahan. Dan ketiga, meminta gabungan dengan video pembelajaran seperti video pembelajaran di YouTube. Kita mulakan cara macam mana nak jawab soalan menggunakan DeepSeek. Mula-mula kita pilih soalan yang kita nak, kemudian kita copy paste soalan yang kita nak gunakan. So saya pilih soalan nombor 4 daripada online textbook. Kita buka DeepSeek dekat Safari ataupun Google, ambil yang pertama. Nanti keluar macam ni lah. Lepas tu kamu semua kena tekan yang macam pin dekat tepi send ni. Dia akan keluar macam ni untuk kita pilih gambar ataupun file yang kita nak suruh DeepSeek ni tolong kita selesaikan. Dia akan keluar macam ni lah sebagai gambar yang dalam file. Kemudian tulis ataupun type arahan yang kita nak berikan kepada DeepSeek. Seperti apa yang saya nak ialah berikan jawapan dengan jalan kira penuh. So DeepSeek ni dia akan keluarkan jalan kira penyelesaian yang mempunyai langkah-langkah yang dia taburkan supaya untuk nampak lebih senang lah. Lepas tu dia dah buat dalam gambar, nampak tak? Dia tulis terus dalam bentuk matrix yang kita nak. Dia keluarkan semua info yang ada daripada soalan yang berayat. So dia nak kita cari
X dan Y. So, dan dia dah berikan jawapan akhir, iaitu kita mulakan cara macam mana nak jawab soalan. Semak langkah pengiraan dan bukan hanya copy and paste jawapan yang diberikan oleh DeepSeek. Gunakan bersama buku teks dan latihan untuk diri sendiri. Juga jangan bergantung sepenuhnya ke atas jalan kira yang diberikan. Cuba untuk buat jalan kira kita sendiri. Bye, selamat belajar semua. Teruskan usaha anda.